Assalamualaikum. 11 bulan 4 2025, 12 Syawal 1446 Hijrah. Ni banyak lagi tak balik ni. Mana pergi? Selepas di ambush oleh kumpulan tu petang semalam, tak ada lagi. Sebahagian lagi tak ada dalam kumpulan ni. Mana dah pergi? Dia ambush yang kumpulan Pak Ngoh, anak Pak Ngoh ni dengan Yusri ni, yang 3 trailer ni yang kita bawa masuk ke sini. 3 trailer ni dia ada penceritaan dia. Yang dekat sini dah dapat belum cerita dia. Okey, kita kena compare kan, buat comparison dengan yang bawa masuk kemari tu. Dan gambar-gambar yang dia orang jual tu, yang pas lautan sosial, pas pekerja sosial, apa benda tu, yang lembu tu bawa kemari tu dengan veterina tu. Kita kena buat comparison. Dia pergi ke mana kumpulan tu, lembu tu. Veterina, tolong sikit buat kajian mengenai tu. Dekat mana dia orang punya ni, insya-Allah. Kita kalau boleh ni, seelok-eloknya kita penjagakan dia orang ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tak raya tau, tak raya. Nak melayan gila dia orang ni. Tambah-tambah Pak Usuk, geng Pak Usuk ni mengedor ni. Usuk lepas 2 dengan Usuk lepas A lepas 1 ni. Jam. Ada satu ketika tarikh hari ni, tarikh ni, kena rompok. Aku dengan bini aku kena rompok dekat situ. Lepas pada tu, dia kena curi tu. Dia nak larikan diri tau. Macam mana dia dengan polis tu, kek dadah atau apa benda. Tiba-tiba dia curi kereta aku. Aku kena rompok dengan dia orang ni. Ada tak? Pemberita di luar sana ada tak ambil statement dengan saya? Kalau ada, bagi tahu Okey. Berapa banyak dia kena tangkap itu? Kenapa masih duduk di rumah dia? Tiba-tiba yang Dapi tu belagak jadi polis dekat situ. Dia katok kepala aku tu. Dekat balai polis Mentakak tu. Kenapa pula? Sebelum pada tu bukan dia kena ambush, kena tangkap. Kena tangkap dekat batu apa benda? Batu 5. Dekat Lancang ni, dekat batu 5 Lancang. Lancang Karak ni, kampus padan ni. Dalam kampus sawit tak apa benda ke. Dia mencuri kereta aku 4x4 tu, dia kena tangkap apa benda. Ngedor kat situ. Ada tak? Edikit Pahang. Tolong sikit bagi tahu. Kalau ada, bagi tahu. Ada. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Tolong bagi statement kepada media. Gambar dia kita dah tengok dalam surat khabar Tamil tak ada, surat khabar Cina tak ada, surat khabar Melayu ada, surat khabar orang putih tu ada. Kan? Okey, kita jumpa lagi next video insya-Allah.